wasallam. Wa ila samaa'i kaifa rufi'at. Dan kenapa mu dak tengok langit? Tuhan tanya, apa dak kelih langit? Kita kelih dak langit? Dak kelih malam-malam dak kelih langit. Nak, padahal Tuhan tu macam-macam pelita. Macam-macam lampu spotlight tau. Ada hak kanan, ada hak tang kiri, ada hak cerah, ada hak jauh, ada hak dekat. Dak tengok kita tak? Dak tengok benda. Drama swasta. Duk ngadak ke TV bodoh tu. Nampak? Daripada anak dara siapa sama rebeh muka dengan khubar. Tengok lagi. Tak, daripada bulu kening hitam siapa lagi putih habis bulu kening. Jadi tu orang tau duk ngadak lagi drama. Padahal tahu dah darah cak tomato je. Faham? Pelawak atas darah kering. Nak dia ambil masa kita, akhirnya kita dak dam dengar, dak dam belajar, jadi bodoh dulu kini dan selamanya. Macam kita ni nak tanya mbe, dak reti nak jawab. Tanya mbe, macam tanya lembu. Nak, dak reti nak jawab. Tanya rukun syahadah berapa perkara. Kita tanya lembu. Lembu ramai depan. Nak, dia tanya, "Mbu, tanya saya boleh tak?" Boleh. Rukun syahadah berapa perkara lembu? Dak reti. Nak, tanya orang kampung pula, rukun syahadah berapa? Dak reti juga. Anak beranak lembu. Faham tak? Tak kira siapa-siapa. Kalau dak pandai, dak reti bab agama kerana kita lalat, maka sama dengan lembu. Kalau esko pun esko lembu. Wakil rakyat lembu. Kalau menteri dak reti bab agama, menteri lembu. Bab apa? Lembu dak reti, kita dak reti juga. Manusia yang tidak pedulikan akan ilmu akhirat, siapa dak reti nak jawab bab-bab mudah bagi dia, maka dia sama dengan natang kambing, natang lembu, natang ayam, natang itik, natang bewok riang. Faham? Dah kelam dia naik masjid sama sarah dengan lembu. Tak? Walau jalan kaki pun selipar lain sebelah, tarik lembu sekat keting. Tak apa, dia pandai bab agama. Nampak? Dia ada bekal besar nak balik bertemu dengan Allah. Orang tengok dia komang sepanas, tapi dia telah bersiap sedia. Nampak? Dengan soalan-soalan yang akan tanya. Lalu ni kita jahil terus. Nak terbit seorang pak Nabah Siti Melaya. Nah, orang kampung dia ambil tu. Terbit seorang Universiti Teknologi. Ni ngaji dana mek. UiTM. Ni mek. UUM. Ni pula awang ngaji dana bang. Universiti Petronas. Ni lama dak nampak duk kolpon Nabah Siti ni. Lingkau Wing. Ni Nabah Siti ni. Nabah Siti Petroleum. Gagah-gagah belaka. Tanya saya boleh tak? Syarat sah istinjak masa berak apa perkara? Habis Nabah Siti dah reti nak jawab. Maka sama bodoh dengan lembu. Sama bodoh dengan karung hak duduk nak nitas jalan lenyek di kereta. Faham? Pasal karung tak reti juga syarat sah masa berak. Jadi ngaji Nabah Siti tinggi-tinggi, tengok pada boleh segulung ijazah, ingat ke reti, ingat ke cerdik. Rupanya benda hak wajib dia tahu, dia tak tahu. Maka dia bodoh macam lembu hak berak perek-perek biar jalan juga. Betul tak? Dah. Apa kelebihan kita pakai tepi sekut jagung? Faham? Masih boleh maknanya ijazah. Lepas juga kat atas langit macam kebamu, aku juga. Tak? Hebat. Graduate. Nak? Graduate kepala otak. Padahal kalau bodoh benda yang patut kita tahu, kita tak tahu. Hukum sembahyang pun letak pukang. Nak? Baca Fatihah pun tak kena. Waktu kata. Mengaji nak mengaji dunia, mengajilah. Jangan sampai bodoh ilmu akhirat. Lagi kita bodoh ilmu akhirat, tak ada nama cerdik sedikit pun. PhD tak semayang dia ni. PhD tinggi kali lah bagi bagian dunia. Nak diploma cak ayang SPM, lepas tu naik sikit cak itik diploma. Naik pula pada bagian ijazah. Tu cak mana cak her tu. Tinggi sekali. Lepas pada ijazah master, ada lagi dia panggil PhD, doktor falsafah. Beberapa orang yang taraf PhD menjadi profesor sekarang ini tak semayang. Bila tak semayang benda kelebihan, jahat daripada iblis lagi. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi ni Isra daripada masjidil haram ke masjidil aqsa. Allah beri isyarat di sini bahawasanya hidup kita ni mestilah ke masjid, ke Surabaya. Faham? Itu isyarat dia. Padahal Nabi naik kat lain boleh. Sok merah tak sejik, habis sejik. Daripada Masjidil Aqsa juga naik ke langit, turun sejik pula.
Nampak? Jadi hidup orang beriman ni, tempat dia masjid, surau, madrasah, tempat orang semayang. Jenis hak tak mari sejik ni bukan jenis orang beriman. Kerana dalam Isra' Mi'raj kata minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Terang jelas situ. Nah, pengkalang kita, pak kita masjid. Ni tak mari langsung surau. Lalu saja kot depan surau. Nak cari makan ke darah pagi petang. Rung pagi lalu kot surau, rung petang balik. Singgah dak sekali-kali. Mampu hidup balik dak singgah. Dak singgah sekali. Buat apa? Dengar dak berok surau. Jahatnya manusia ni. Rumah Allah tempat berok je.